lilitan saya buat 10 kali. Ya, lilitan ni kena anti clockwise ya. Panjang. Okey ya. Saya buat lilitan 10 kali, saya mau abang masuk ke dalam lilitan ni. Ya. Saya mau cipta tenaga skala dalam bilik tidur, di anda punya rumah, anda punya katil. Supaya katil yang anda tidur itu bersihkan dulu. Alright, hotel mana-mana ya. Okey ya. Saya buat. Okey. Saya buat lebih kurang 10 kali. Okey. Okey, tuan masuk ke dalam. Alright. Nah, bila tuan masuk ke dalam, tangan kaki begini. Okey. Lepas tu tangan begini, pegang ya. Saya mau panjang. Tengok tu tangan lagi. Tengok macam. Ya. Alright. Okey. Saya tolak ya. Tengok depan. Tengok depan. Badan tegak sikit. Ya, saya tegak ya. Tegak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tengok daripada sini. Kaki rapat. Tengok depan. Tekan ya. Masuk balik. Kaki rapat. Tengok depan. Bagi 3 side. 1, 2, 3.